Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus melaksanakan operasi lebih muatan secara berkala dan bersasar tanpa had masa sepanjang tahun ini. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Datuk Eddie Fadli Ramli berkata, operasi itu tidak bersifat sementara dan tidak akan dihentikan walaupun terdapat dakwaan bahawa penguatkuasaan berkenaan hanya dilaksanakan sehingga 31 Disember 2025. Beliau berkata JPJ telah memulakan operasi lebih muatan bagi tahun ini dan akan meneruskannya secara berterusan sebagai langkah memastikan pematuhan peraturan jalan raya khususnya melibatkan kenderaan perdagangan. Sementara itu, pada sidang akhbar operasi khas kenderaan perdagangan di RNR Dengkial pada Rabu, Datuk Eddie Fadli berkata tiada lesen vokasional, gagal menyelenggara tayar dengan baik serta memandu tanpa lesen memandu kompeten CDL antara kesalahan tertinggi direkodkan dalam operasi lebih muatan yang dijalankan JPJ sepanjang tahun lalu. Menurutnya, sepanjang 2025, pihaknya telah memeriksa sebanyak 1.2 juta kenderaan perdagangan di seluruh negara dan daripada jumlah itu, sebanyak 240,493 kenderaan telah diambil tindakan, manakala 465 kenderaan disita mengikut Seksyen 80 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Beliau berkata statistik ini menunjukkan tahap ketidakpatuhan masih membimbangkan dalam kalangan pengusaha dan pemandu kenderaan perdagangan, khususnya berkaitan aspek keselamatan dan pematuhan undang-undang. Suara Rakyat.